Boleh main kat The Fat Burger sepanjang bulan 12 ni sahaja, sebulan je kami buat. Assalamualaikum geng. Disebabkan bos aku cuti, so aku akan cover dia lah dalam buat video masak. Hari ni aku nak tunjuk dekat hampa cara nak buat The Fat Frozen Burger. So ini merupakan kami punya roti Frozen Burger. So first kali kita akan toast bun ni terlebih dahulu. Kita akan masak Australian beef patty kita. Kita menggunakan 2 keping untuk Frozen Burger ni ya. Okay, kita punya roti pun dah masak, kita boleh angkat. Kita punya daging di bahagian bawah pun dah masak, so kita boleh flip. So kita akan letakkan 2 keping cheese slice. Kita akan letakkan bawang, caramelized onion. Kita akan letak salad, tomato. Kita akan letak satu dulu, 2 keping Australian beef patty. So untuk kita punya burger Frozen Burger ni, kita akan letak Big Mac sauce. Dia punya rasa ni dia akan rasa creamy dan tangy. Disebabkan ada satu customer ni dia on melted mozzarella, kita akan bubur dekat atas dia. Last kali kita letak dia punya kepala roti dia. So kita akan cantikkan dia, kita akan letak garlic butter dan akan menambah rasa roti tu lagi kuat. Kita akan letak parsley dekat atas dia. Kalau hampa nak tahu burger ni rasa macam mana, hampa boleh main kat The Fat Burger. Bayar baru pun ada, dekat The Zen pun ada. Boleh main kat The Fat Burger sepanjang bulan 12 ni sahaja, sebulan je kami buat. Yang mana tak sempat rasa tu boleh main. Cepat-cepat.